Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersama balik kitab kita ni Fiqh Sunnah dari Imam Syafi'i. Dan kita asalnya Tadhib fi Adillatil Mataghayyir Taqrib, tahqiq pada kitab Mataghayyir wa Taqrib Qadi Abi Syuja'. Jadi kita sambung kitab ni lagi. Dalam bab muamalah lagi, iaitu yang ke-19, Al-Musaqah. Hari itu kita habis dengan yang ke-18, Al-Qirat, pelbagai hasil. Jadi kita masuk yang ke-19 pula, itu Al-Musaqah. Yang ini akad menyirami tanaman pertanian. Akad sirai tanaman pertanian. Al-Musaqah dibolehkan pada buah-buahan jenis kurma dan anggur. Musaqah ni boleh buah kurma, buah anggur. Imam Bukhari 2203 dan Imam Muslim 1551 meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samaratin aw zar'in. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penduduk Khaybar separuh dari hasil yang diperolehi berupa buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi penduduk Khaybar tu Nabi baginya separuh daripada berupa buah-buahan atau sayuran. Kita tengok syarah ni lah. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW memberikan tanah dan kurma Khaybar kepada penduduk Yahudi Khaybar agar mereka mengelolanya dengan harta mereka, dengan ketentuan bahawa Rasulullah SAW mendapatkan separuh dari hasil bumi. Jadi tanah Nabi. Gini nak masuk bagi kita faham maksudnya. Tanah tu tanah Nabi, tanah Islam, tanah kerajaan. Yahudi bagi dua dah. Separuh tu Yahudi ambil, boleh jual ikut dia lah, makan kedua. Separuh lagi dia kena serah kepada kerajaan ataupun Nabi dah, kerajaan ataupun Nabi. Tu dah, separuh lagi hasil bumi. Hasil daripada kurma tadi lah. Dia yang tanya ni Yahudi dah, Yahudi dia tanam lah. Daripada hadis ini dah disebutkan bahawa bagi hasil buah kurma, maka hal ini juga dapat dikiaskan pada buah anggur dan tumbuh-tumbuhan lain. Jadi buah-buah lain itu kias lah. Apabila ditanam bersamaan dengan buah-buahan lah. Cara-cara getah lah dah. Pawah getah dah. Jadi orang tu tuai pokok tu dia tanam ke apa, lepas tu dia toreh getah tu separuh-separuh bagi. Gitulah, lebih kurang dah. Begitu juga kalau buah-buah lain, buah kurma, buah jagung, buah anggur, buah timun Cina ke apa, tanahnya bagi. Dia boleh bagi dua lah, ikutlah bagi tiga atas perjanjian lah. Tapi secara umumnya Nabi buat ni separuh-separuh. Dia mudah nak kira lah. Al-Musaqah mempunyai dua syarat. Musaqah tu dua syarat. Pertama, akad tersebut ditentukan sampai batas waktu yang diketahui. Sinjil lah. Kutip buah bila, nak tanaman bila, berapa tahun ke, berapa nama ke, musim bila ke, biarlah lah. Yang kedua, pengelola mendapatkan peratusan tertentu dari hasil buah-buah ni. Bukan mesti separuh lah. Ikutlah 1/3, 2/3 ke, atas perjanjian. Suka sama suka, redha meredai. Maka gitulah. Dah. Kalau benda tu berat alik. Jenane dah. Orangnya cara tanah tu lebih berat daripada tuan tanah, boleh mungkin besar dari segi kepada pengelola dah. Tapi kalau tidak berat sangat, mungkin separuh ke atau kurang lagi atas timbang tara yang kira redha meredai lah. Sedangkan pengelolaan tanah ini terbahagi pada dua jenis. Pertama, pengelolaan yang manfaatnya kembali kepada buah-buahan. Maka ini menjadi tanggungjawab pengelola. Jadi tolak tanah ni banyak kembali pada buah-buahan. Tanggungjawab pengelola orang dia caw ke tanah lah. Yang kedua, pengelola yang manfaatnya kembali kepada tanah. Maka ini menjadi beban pemilik tanah. Kepada tanah. Tahulah berhasil molek tanah. Tahulah. Ini pentingnya benda ni. Bicara lah. Benda yang secara umum tu perbahasan tetap fiqh. Tapi apabila bidang muamalah ni banyak timbang tara, banyak kira mafsadah dan mudarat lah.
Kalau timbang tara bergerak kepada untuk kebaikan pengusaha tanah tu, kena lebih, kita kena kira timbang tara gitulah nah. Tidak semestinya rigid pada apa yang terdapat dalam kitab fiqh kalau benda tu melibatkan muamalah. Dia banyak timbang tara lah. Dan banyak kita kadang perlu keluar daripada mazhab Syafi'i sekalipun dah. Yang kedua pula al-ijarah, akad sewa menyewa. Ijarah ni sewa lah. Nah, kadang kita beli rumah kau, dia kata kadang ada konsep sewa dah untuk keluar daripada riba dah. Nah, itu tukar akad perjanjian boleh menyebabkan jadi benda riba tu ditukar jadi benda yang halal, jadi jual beli ke atau akad sewa. Dia ada dua dah cara nak lepas dari riba ni. Akad pinjaman tak boleh lah mudah jadi riba. Dia kena tukar pada ijarah, sewa menyewa, ataupun akad jual beli dah. Nah, jual beli dah. Jual beli. Bagus sekali ni sewa lah. Sewa lebih baik daripada jual beli pun. Takut dia kata bai'un inah lah. Itu masalah bai'un inah. Jual beli yang kira konsepnya boleh kira sepelek lah kita kata tak. Nak elak daripada riba, tapi lebih kurang riba dah. Jadi ada banyak lah ulama tidak setuju. Jadi hak lebih selamat ni akad sewa menyewa dah. Setiap benda yang dapat dimanfaatkan dan tidak mengurangi keutuhan benda tersebut, tidak kurang molek benda tu, tidak rosak benda tu, maka ia boleh disewakan lah. Kalau makan ni tak boleh sewa lah, makan ke habis dia. Tapi kalau kereta ke apa, rumah ke apa, boleh sewa lah. Allah SWT firman, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Artinya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi isteri ke ataupun orang lain tolong susu, kena beri upah lah. Kena beri upah. Semua ni tanggungjawab suami lah. Bukhari 2196 meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamati rajulun atabi thumma ghadara wa rajulun ma'a hurran fa akala thamanahu wa rajulun istajara ajiran wastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Artinya Allah SWT berkata, ada 3 orang yang aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat kelak. Allah bermusuh ni. Nah, orang yang memberi dengan namaku lalu ia mengingkarinya dah. Dia beri kau ingkar dah. Dia kata tidak benar, ya, maksudnya dia nak ambil balik kau, dia tak mengaku beri. Yang kedua, orang yang menjual manusia yang merdeka lalu memakan keuntungannya. Ya colek dah, colek siapa dia jual dah. Dah. Dan orang yang ketiganya, orang yang mengupah orang lain bekerja lalu orang itu menunaikan kewajipannya, tetapi ia tidak memberi upahnya dah. Suruh orang buat kerja gagal apa, upah gagal apa, tapi tak bayar upah. Ini pun benda-benda yang Allah sangat marah, sehingga orang bermusuh dengan orang begini lah. 3 orang dah. Pertama, dia beri dah dengan nama Allah dia beri. Lepas tu tak mengaku pula nak ambil balik bagi tu lah. Dia tidak wakaf kepada. Yang keduanya orang yang upah orang, yang keduanya orang yang colek, orang yang merdeka dah, bukan berdasarkan perang. Kalau perang tu boleh jadi hamba dah, sebagai ganti nyawa. Hamba-hamba ni ganti penjara dan ganti nyawa. Jadi jasa balas jasa beri kehidupan lagi, tidak hukum bunuh, tidak mati, maka dia jadi hamba lah. Ganti pada penjara. Penjara ni banyak duit kajian habis. Baik tanggung budak-budak belajar masuk universiti ke apa dah. Tak payah PTPTN dah. Dia tanggung penjara ni macam tu lah. Jadi hamba lah sistem cara yang paling efektif sebenarnya. Tapi sekarang ni tidak gitu lah dah. Tak apalah. Lepas yang ketiganya, dia beri kerja apa-apa, nak apa, berserupuk ke tanah buah ke apa, ataupun tiba-tiba dia tak bayar dah. Ini adalah Allah marah lah. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari 2109 dan hadis Sahih Muslim di 1022, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam.
Jadi Nabi bekal, beli tukar, beli upah dah. Upah. Ni freelancer, kata freelancer zaman ni gini, zaman dulu gitu lah tak. Zaman moden ni kot internet. Upah, buat tugasan dalam internet, dalam komputer, lepas tak balik, beli upah dah. Tu zaman moden ni lebih lah meluah, seluruh dunia boleh ambil upah. Zaman dulu, ada kat mata, depan mata sajalah. Seandainya hal itu menurut baginda makruh tidak boleh beri upah, tentulah baginda tidak akan memberikannya upah. Maksudnya setiap benda kerja apa, bekam kau semua kali benda-benda dunia, benda-benda apa urusan dunia ni. Kalau benda tu kerja buat, boleh dia beri upah. Ertin jika Rasulullah SAW menganggap pekerjaan bekam atau menerima upah dari hasil bekam dilarang, nescaya baginda tidak akan mengupahnya. Jika akad sewa menyewa telah disepakati, maka hal itu berarti bayaran upah dilakukan kemudian. Kecuali jika ada kesepakatan untuk mengakhirkannya dah. Boleh. Bayar upah tu boleh bayar lepas tu lah, lepas sudah. Akad sewa menyewa tidak gugur jika meninggalnya salah satu pihak. Tapi akad tersebut akan gugur apabila barang yang disewakan telah rosak. Rumah hancur, sewakan. Kereta rosak dah. Jadi kalau sewa tu selama yang mana guna, dia sewa. Orang menyewa atau buruh yang diupah tidak menanggung kerosakan, kecuali jika ia cuai dalam pekerjaannya. Kecuali dia bawa cuai kereta, accident. Bukan kereta terpunuh hawa-hawa je dah. Dia bawa cuai, maka ini tanggungjawab orang penyewa dah ni. Tapi kalau tidak ada kecuaian, memang kereta tu masalah dah, atau rumah tu masalah dah, ataupun tidak kaitan dengan kecuaian tu penyewa, tuai rumah, tuai kereta dah tanggungnya. Okey, yang ke-21 al-ju'alah, insentif. Dah. Akad al-ju'alah atau insentif hukumnya harus. Kita nak apa kita baca. Contohnya apabila seorang mengumumkan barang siapa menemukan barangnya yang hilang, maka ia akan memberikan balasan jasa berupa harta tertentu. Rupa jumpa pembunuh ke apa. Dah. Penjenayah apa. Kalau jumpa, beritahu, dia akan boleh upah dah. Maka ni panggil ju'alah. Jumpa barang apa, hilang ke? Orang ni kata sini ada sini, jumpa, maka dia boleh upah. Jumpa barang ni, cari barang ni, panggil ju'alah. Jika ada seorang yang berjaya mengembalikan barangnya yang telah hilang, maka orang itu berhak mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Hadiah lah, kita kata hadiah. Insentif ni, ju'alah ni hadiah ni. Nak kocok. Tak nak. Okey. Dalil dibenarkannya insentif hadiah seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Ada Bukhari tu 2106 dan hadis Sahih Muslim 2201 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata sebahagian sahabat melakukan perjalanan dan meminta para penduduk suatu kampung berkenan memberikan mereka makanan. Namun penduduk kampung itu tidak memberikan mereka makan. Pada suatu saat, seorang pemimpin penduduk tersebut disengat oleh binatang. Salah seorang sahabat berkenan meruqyah. Bomolah ruqyah. Pemimpin tersebut dengan syarat diberikan hadiah sembilan kambing. Janji, aku boleh nak berubat ketua kamu ni, tapi kena bagi hadiah sejumlah kambing. Upah ke, ada hadiah ke dah. Pemimpin itu sembuh dan mereka mendapatkan apa yang dijanjikan. Para sahabat itu menceritakan hal tersebut pada Rasulullah SAW dan baginda berkata, apa yang kalian lakukan itu benar. Bahagikanlah dan berikanlah sedikit bahagian untukku. Jadi berkat lah. Yang ambil upah bomo pun berkat kalau tidak ada unsur tipu daya lah. Ada. Ini adalah ringkasan hadis yang dimaksudkan. Jadi boleh ambil upah atau hadiah. Ambil hadiah istilahnya. Okey, yang kedua al-muzara'ah. Akad untuk mengelola tanah pertanian dengan balasan bahagian tertentu daripada hasil tanaman. Lebih kurang tadi. Ini muzara'ah. Tadi musaqah. Sirah tanaman dah. Jaga pokok dengan sirah. Ini sekali nak tanam dah. Ada perjanjian bahagian tertentu daripada hasil tanaman. Separuh ke apa dah. Apabila seorang mengumpul kepada orang lain sebidang tanah untuk dikelolakan, bibir tanah, muawaklah usaha dah.
dan ia menjanjikan orang itu 100% tertentu dari hasil tuaian, maka hal ini tidak dibolehkan. Tidak boleh. Dalil menyatakan masalah ini adalah hadis riwayat Bukhari. Dibolehkan sana. Kita baca ni. Hadis riwayat Bukhari 2214 dan hadis Sahih Muslim 1548 dan ini riwayat Muslim dari Nafi' bin Khudash radhiyallahu. Dia berkata awalnya pada zaman Rasulullah SAW kami mengupah orang lain untuk mengelola tanah yang kami miliki dengan balasan 1/3 atau 1/4. Dan tuai yang dihasilkan, dari tuai yang dihasilkan. Sehingga pada suatu saat seorang dari pakcik-pakcikku datang seraya berkata, Rasulullah SAW telah melarang kita suatu hal yang bermanfaat bagi kita dan mentaati Allah dan Rasulnya sungguh lebih bermanfaat bagi kita. Baginda telah melarang kita untuk mengelolakan tanah yang kita miliki kepada orang lain dengan ganjaran 1/3 atau 1/4 dari tuai yang dihasilkan. Baginda merintah kita para pemilik tanah untuk mengelola tanah yang kita miliki sendiri atau mengolahkannya pada orang lain tetapi tidak dengan akad ganjaran tertentu dari hasil tuai tetapi dengan akad sewa menyewa dan upah tetap tertentu lah. Pula dah. Apabila pemilik tanah memberi imbalan pada pengelola berupa upah wang, emas, perak atau mata wang atau menjanjikan upah bahan makanan tertentu yang diketahui daripada harta pemilik tanah, maka hal ini dibolehkan. Pula dah lah. Jadi tak boleh daripada hasil tanam ni pula dah. Dia kena ambil daripada upah mah. Bayar duit ke apa, upah jaga lah. Imam Muslim 1549 meriwayatkan dari Thabit bin Dahab radhiyallahu. Dia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ah wa amara bil mu'ajarah wa qala la ba'sa biha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akad muzara'ah dan memerintahkan akad sewa menyewa, memberikan upah tetap tertentu seraya berkata akad sewa menyewa tidak apa-apa dah. Benda ni takut tanam tak jadi ke tidak. Untuk elak ternyanya orang yang usaha tanah tiba-tiba tak jadi ni, beri upah ni. Ada upah yang usaha tu buat kerja buat ni berapa hari, berapa sehari tu berapa riyal? Berapa ringgit? RM40, RM30, RM50 ke? Dia kerja. Jadi tugas dia tu sehari tu upah dia bercocok tanam tu. Supaya hasil dia pula tuai belakang lah ambil. Tuai tanah yang belakang ambil. Ini atas perjanjian lagi tu lebih kurang dah. Yang ketiga dah, ihya al-mawad, mengolahkan tanah yang tidak ada pemiliknya atau tanah mati. Sekarang ni payah lah, zaman dulu lah. Zaman dulu buka hotel lah. Tok nenek moyang kita dulu, tok moyang kita dulu, atau tok kita dulu. Tanah mana-mana yang usaha, buka tanah, dia boleh minta geran tanah, boleh milik hak milik dia lah. Tapi sekarang payah lah dah. Ada banyak lah undang-undang macam-macam payah. Tidak seperti dulu ni. Ia al-mawad mengelola tanah tidak ada pemiliknya atau tanah mati, tanah yang tidak ada pemilik, hotel belantara ke apa, kita pun hidup tanah-tanah kalau tempat kita lah. Negara Arab tu lain tempat kita kat tebal balok-balok tu. Lepas tu situ tanah pokok-pokok kita nak tanah lah. Betul ke, sayur-sayur ke, apa ke. Gitu dah. Menggarap tanah yang tidak ada pemiliknya dibolehkan dengan dua syarat. Pertama, orang yang menguruskannya beragama Islam. Tanah orang kafir tak boleh lah. Tanah kuasa Islam ni. Kedua, status tanah tersebut tanah yang bebas dan tidak ada dalam status pemilikan orang lain. Betul-betul tanah milik sendiri. Timbul ni tanah orang asli ni dah. Tempat kita ni tak. Dia Kelantan ke apa tak. Dia kata hak dia. Dia tanah adat dia panggil. Tengoklah undang-undang tu lah. Perbincangan lain pula lah. Imam Bukhari 2210 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu yang berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mengerjakan tanah yang tidak ada pemiliknya maka ia lebih berhak atasnya. Boleh minta geran lah. Usaha letih dia tu kena hargai lah. Dan molek lah dalam riwayat Bukhari yang lain jilid 13 muka 86 disebutkan selama tidak dalam status kepemilikan orang Islam yang lain lah. Ni banyak juga ni balok-balok ni tak. Kadang ustaz kadang-kadang tak lebar pun dah. Atas nama dia Cina usaha dah. Dia guna nama dia boleh gear dia sikit dah. Tiba-tiba tanah tu milik orang lain pun ada dah. Orang bukan milik juga, orang usaha tanah gerai tak boleh lagi balah pula dah. So lagi orang tu orang asli berebut orang asli pula. Okay, ada pun bentuk pekerjaan yang menjadikan seorang berhak atas pemilikan tanah adalah setiap usaha pekerjaan yang dapat ditunjukkan menurut adat kebiasaannya. Tengoklah benda ni berdasarkan uruf dan keadaan semasa dan semasa. Kalau usaha tanah pun kerja tak bagi lo ni tanah rizak.
Melayu lah tanah dia tak apa? Panggil apa? Dia tak Melayu panggil tanah ni lah, tanah hutan yang dijaga ni nak. Maksudnya tak boleh ceroboh tak boleh tebal, tak boleh apa, tak boleh juga kan. Okey, yang ke-24, membahagikan air. Memberikan air kepada orang lain hukumnya wajib jika terpenuhi 3 kriteria. Pertama, air dimiliki melebihi keperluan. Nah, kita pakai kita cukup dah. Tiba-tiba ada orang lain nak, kita tak bagi, tak boleh lah. Tak boleh sekat sungai lah. Sekat sungai Kedah tak boleh masuk ke Lepena, tak boleh kita. Jadi air ni wajib berkongsi lah. Biar kita sudah agak, biarlah lalu pergi ke orang lain pula. Yang kedua, orang lain memerlukan air dimilikinya untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan hawan ternakan. Ini cerita isu air biasalah, air sumber sungai ke apa dah. Sekarang ni air diusahakan oleh apa KJL ke atau syarikat bawah KJL. Dia ada kos pengurusan pula. Itu lain lah. Dia boleh cah atas meta atas apa dah. Tapi asal-asal air ni selagi boleh, kalau tidaklah melibatkan banyak kos, maka sebenarnya dia adalah free. Sepatutnya tak bolehlah kita ambil kesempatan untuk meniaga atas air ni asal-asalnya. Tapi kalau ada pengurusan yang lebih, maka kena bolehlah KJL ke atau syarikat berkaitan kerajaan ke untuk ambil bayaran sebagai pengurusannya. Yang ketiga, air tersebut bersumber dari tempat yang terus mengalir, baik berupa telaga atau mata air tetap ada dan belum dipindahkan ke bekas air tertentu dan lain. Kalau jadi bekas, maksudnya botol ke apa, maka dia boleh jual lah. Nah, tapi selagi tidak begitu, telaga mata air, dan kita kira sekarang tidak diuruskan dengan banyak cargo dah. Maksudnya terus mengalir cara biasa, maka semua orang berhak lah. Tak boleh nego pula. Tapi kalau dah dia tu melibatkan pengurusan dan sebagainya, dia boleh cah lah. Imam Bukhari 2230 dan Imam Muslim 1 meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Rajulun kana lahu fadlu ma'in bit tariqi famana'ahu min ibnis sabil." Artinya ada 3 orang yang tidak akan Allah pedulikan pada hari kiamat kelak. Allah tak cara, Allah mecok naik angin lah, tidak marah lah nah. Tidak akan disucikan dari dosa-dosanya dan mereka berhak mendapatkan seksa yang pedih. Dosa tak suci, seksa pedih pula dah. Allah tak peduli dah. Orang yang pertama, orang memiliki kelebihan air di jalanan tetapi tidak mahu memberikannya kepada Ibn Sabi, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini ada air lebih. Tiba tak sekongsi dengan orang lain. Nak minum dia seorang dah. Mementingkan diri sendiri dah. Tak kongsi dah. Maka ini pun Allah marah dah. Imam Muslim 1565 meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah melarang menjual kelebihan air yang dimilikinya. Air hak boleh beli ni tak boleh jual lah. Kongsi lah pakai orang ramai lah. Itu asal-asal dia air lah. Asal-asal dia. Tapi kalau air lah ni proses tahulah nak air mineral ke apa yang banyak proses tu, dia boleh niaga lah. Kerana kos pengurusan dia. Itu pun tak boleh melampau lah sekadarnya. Dan juga haram kalau buat air ni, air Yasin ke apa, air yang sama tak. Tiba-tiba baca Yasin kononnya pakai radio kaset dah, pasal 30. Kalau tong besar, lepas tu bubuh dari botol, dia cah 10 riyal dah. Dia tak boleh cah gitu dia. Sebab air tu serupa air lain juga. Bercah dia, tapi kalau dia bom, orang mari tempat dia pun baca ayat, tiup dari botol, bagi, itu tak apa. Sebab dia tidak atas usaha dia lah, upuh atas usaha dia baca. Tapi kalau dia besar, tong besar nak dia pun baca ke ataupun dia baca kaset ke, dia pun tiup dari tu. Lepas tu baru bubuh dalam botol-botol, baru bagi ke orang, baru cas 10 riyal tak boleh. Dia ada unsur atau ada gharar lah, benda tak jelas ni. Okey, yang ke-25 wakaf. Wakaf dibolehkan dengan 3 syarat. Benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan dengan tidak mengurangi kebutuhan benda tersebut. Tidak rosak, tidak kurang lah. Wakaf-wakaf ni benda boleh pakai lama dah. Rumah, bangunan, tanah, kereta ke apa dah. Tapi kalau benda tu sekali pakai punah ataupun buat makanan tak boleh wakaf dah. Yang kedua, benda yang hendak diwakafkan ada saat akan diwakafkan dan sifat dasarnya tetap.
dan diwakafkan untuk sebuah manfaat yang tetap dan berkesinambungan. Seperti pewakaf mewakafkan pada anak-anaknya lalu dilanjutkan pada orang miskin sepeninggalan mereka. Nah, boleh gitu dah. Di benda tu boleh berkesinambungan lah, ada tanah ke apa, bukannya putus tengah jalan. Dia tidak boleh mewakafkan untuk perkara yang diharamkan. Dah haram tak boleh wakaf. Harta wakaf mesti ditentukan sesuai dengan diinginkan oleh orang yang mewakafkan. Jekyll ke gapo tak boleh dengan Hindu dah. Ni ikut orang tua tanah lah. Seperti mendahulukan hal tertentu, mengakhirkannya, menyamakannya dan melebihkannya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari 2536 dan Muslim 1032. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki tanah di Khaybar. Suatu ketika ia datang menemui Rasulullah SAW seraya meminta nasihat Nabi. Ya Rasulullah, saya mendapatkan bahagian tanah di Khaybar, yang mana aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih besar nilainya bagiku dibandingkan tanah itu. Rampasan inilah ghanimah nak. Menurut anda, apa yang harus aku perbuat dengan tanah itu? Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mahu, engkau boleh mewakafkan tanah tersebut dan engkau sedekahkan hasil tanamannya. Tanah tu wakaf, hasil tanamannya beri kau orang miskin ke apa dah. Dan Umar melanjutkan, lalu Umar pun menyedekahkannya, mewakafkannya seraya berpesan, tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, diberikan pada orang lain, tidak diwariskan dan hasilnya disedekahkan pada fakir miskin, kerabat, hamba saya, fisabilillah, Ibnu Sabi dan tetamu. Tidak ada dosa bagi orang bertanggungjawab atasnya untuk memakan sebagai hasilnya dengan ma'ruf dan memberi makan sekeluarganya tanpa melampaui batas. Nah, bahawa dia nak usaha nanas itu nak makan sekadarnya untuk dia makan lah, bukan untuk dapat untung banyak, maka boleh. Islam sangat menganjurkan wakaf. Hal ini terangkan oleh hadis riwayat Muslim 1031 dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanun inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihan yad'u lahu." Artinya, apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, wakaf ke apa, sedekah jariah berjalan guna sama dah, ilmu yang bermanfaat, orang yang faham ilmu dia dah, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang ada syarat ni, bukan anak soleh saja, doa pada orang tua dah. Para ulama berpandangan yang dimasukkan amal jariah di sini adalah wakaf. Ya. Sistem wakaf ni kalau betul-betul sistematik, hebatlah. Zahar dah. Di India, Pakistan, sistem wakaf hebat. Tempat kita ni tahulah setahun mana dah. Wakaf tunai ke apa, kempen tu berjaya setahun mana, wallahualam. Yang ke-26, hibah pemberian. Setiap benda yang boleh dijual, boleh dihibahkan pada orang lain. Bagi hadiah. Allah SWT berfirman, wa atun nisa' sadaqatihinna nihlah, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Artinya, berilah mas kahwin, mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Dan bagi mahar tu, mas kahwin tu, rela lah. Kemudian jika mereka menyerahkan pada kamu sebagai dari mas kahwin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. So, nisa yang pandang. Kita bagi apa pula dah, banyak lagi dah. Okey. Sudah sikit dah. Menyerahkan pada kawan. Jadi isteri ni boleh mas kahwin RM1,000 ke RM10,000 ke. Dia nak bagi balik pada kita suami ni, boleh lah. Boleh lah. Baik lah. Tak ada apa-apa. Dia milik hadiah, dia boleh berhak nak bagi pada siapa, termasuk suami isteri. Imam Bukhari 2437 dan Muslim 1077, dan ini riwayat Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya apabila Rasulullah SAW diberi makanan, baginda akan bertanya. Jika pemberian itu berupa hadiah, baginda akan memakannya. Namun jika pemberian itu sebagai sedekah atau zakat, maka baginda tidak memakannya. Jadi sedekah Nabi tak makan, zakat Nabi tak makan. Nabi hanya makan hadiah dia, hadiah. Hibah belum menjadi wajib sampai penerimanya menerima pemberian tersebut. Dah.
Artinya barang yang akan dihibahkan, dihadiahkan belum keluar dari milik seorang pemberi dan menjadi hak orang yang diberi sebelum penerimanya menerimanya. Orang yang ingin menghibahkan, menghadiahkan boleh membatalkan pemberiannya sebelum diserah terimakan. Hal ini selaras dengan hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Bahwasanya Rasulullah SAW ingin menghadiahkan sebuah minyak wanginya kepada Raja Najshi. Namun raja tersebut meninggal dunia sebelum hadiah itu disampaikan kepadanya. Nabi pun membahagi-bahagikannya pada isteri-isterinya. Nah, tak bagi pada Najasyi. An-Nihayah. Tahulah Nihayah ke apa kitabnya. Jadi dia tu Nihayah kau tahu dah Imam apa Ibn Katsir bukan dia. Allah Allah sejarah ni. Jadi hadiah tu kita niat hadiah tiba-tiba tak jadi bagi, tak serah lagi. Dia terima hadiah semua. Lagi terima kata nak bagi hadiah ni tapi tak bagi, tak serah lagi, maka dia boleh tarik balik dia. Tak tukar nama boleh tarik balik. Gitulah tak? Apabila orang telah menerima hibah hadiah dah yang dihadiahkan, maka si pemberi tidak boleh menarik kembali pemberiannya. Kecuali pemberi tersebut adalah ayah dari penerima sahaja. Ayah boleh tarik, orang lain tak boleh. Imam Bukhari 2449 dan Imam Muslim 1622 meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-aidu fihi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'atihi. Artinya orang yang menarik kembali pemberiannya ibarat seekor anjing. Boleh lain tak boleh sana. Jadi kita dah bagi hadiah, tiba-tiba nak tarik balik. Saya nak mulalah, saya bagi hadiah tadi tak boleh dah. Tak boleh dah. Dia nak sudah ni dah. Jadi dia tak boleh ambil balik. Tak boleh dah. Walaupun kata orang tidak menghargai pun, siapa suruh lagi dah. Kalau tidak kan dia suruh orang lain lah beli balik ke ambil hadiah tu untuk orang lain dan tidak boleh dia ambil. Dia kembali tak nak ambil dah. Abu Daud 3539 dan Tirmizi 2103 dan ia berkata hadis ini sahih dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang tidak dihalalkan untuk memberi sebuah pemberian lalu menarik kembali pemberian itu kecuali seorang ayah yang memberi sesuatu kepada anaknya. Ada satu riwayat, ayah berikan anak boleh tarik. Beri tanah, tak jadi tarik balik boleh. Tapi kalau orang lain tak boleh lah. Beri kepada kawan ke apa, dia bagi tak boleh tarik balik. Sekat tu dulu kan. Nah, wallahu a'lam. Ada urusan lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.